terangkan kepada seluruh orang-orang Melayu Islam khususnya, kita nak bantu dengan kaedah Pusat Rawatan Islam Saidin Omar, rawatan tanpa fitnah. Okay? Rawatan tanpa fitnah ini ialah kita menjurus kepada ingin menjejak kesembuhan saja, tanpa kita mengaitkan lagi dengan insan-insan yang telah tiada, kepada arwah bapa anda yang telah tiada, kaitkan dengan arwah ibu anda yang telah tiada, kaitkan lagi dengan arwah atuk-atuk nenek anda yang telah tiada, moyang-moyang anda yang telah tiada. Okey, kita nak bebas daripada berubat dengan mengaitkan mereka semua lagi sehingga saat ini. Jadi itu salah satu cita-cita saya untuk mengenalkan kepada anda semua. Okay, kita nak orang Melayu ni bebas dalam berubat saja,